Untuk video kali ini, saya akan kongsikan kepada tuan-puan yang ada bajet sekitar RM25,000 dan simpanan itu adalah simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Sebelum tu, share dan save dulu video ni untuk rujukan akan datang. Untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas, tuan-puan jangan simpan kesemuanya dalam bank kerana dia tak berbaloi. Lebih baik tuan-puan tukarkan ke dalam bentuk 50 gram emas. Tuan-puan tahu tak? Harga emas meningkat secara puratanya 10% setahun. Prestasi ini berdasarkan sejarah 20 tahun yang lalu. Tetapi, pada tahun 2024, harga emas telah meningkat sekitar 22.9% dalam masa 1 tahun. Dengan prestasi yang baik ini, simpanan emas lebih sesuai untuk simpanan jangka masa panjang berbanding simpan dalam ASB dan juga tabung haji. Pada tahun 2024, dividen ASB sebanyak 5.75% setahun. Dan pesan pakar, prestasi ini tidak akan melebihi 10% setahun. Sebagaimana kita pernah dapat dividen tersebut 10 tahun yang lalu. Jadi, untuk simpanan jangka masa panjang, jangan ragu-ragu lagi. Tukarkan ke dalam bentuk gram emas seperti ini. Bagi tuan-puan yang nak alihkan duit simpanan dalam bentuk emas, boleh rujuk pergi video di profil atau klik di bio, saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.